Bani Tamim, kaum yang akan membantu Imam Mahdi menentang Dajjal. Sebagaimana adanya di dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, aku tetap mencintai Bani Tamim setelah aku mendengar Rasulullah menyebut 3 keutamaan mereka. Mereka yang paling kuat memerangi Dajjal di kalangan umatku. Hadis riwayat Bukhari. Benarkah Bani Tamim ialah Melayu? Tengok akhir zaman. Contoh ni saya bagi contoh ya. Imam Mahdi. Bukankah Imam Mahdi ni nanti ada penyokong? Penyokong Imam Mahdi adalah Bani Tamim daripada Timur. Dan ulama kata kenapa Bani Tamim? Tanah Mim Melayu, tanah Melayu. Ini diskusi di antara ulama, bukan saya cakap kosong. Hak ni ulama bagi tahu kat saya. Apabila hadis itu dibicarakan 1400 tahun yang lepas, maka perlu untuk kita kembali pada konteks zaman tu. Ada tak Bani Tamim di zaman Nabi? Jawapannya, ada. Di dalam Sirah Nabawiyah ada mengatakan bahawa rombongan Bani Tamim telah bertemu Rasulullah mengadu kena serangan daripada Sariyah. Apa lain selain daripada tu? Liberalisme. Apa selain daripada tu? Pluralisme, fasisme, macam-macam ism telah muncul. Ini adalah bentuk ideologi. Bukan datang daripada agama, tetapi hasil daripada ciptaan akal manusia sendiri dalam bentuk rasionalisme. Mereka rasa berkeperluan dan rasional untuk mewujudkan ideologi ini, mereka create. Mereka rasa berkemampuan untuk mewujudkan ideologi ini, mereka cipta. Maka akhirnya kelompok-kelompok yang menolak kewujudan dan keberadaan Tuhan seolah-olah hampir sama banyaknya dengan mereka yang mengaku dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sebalik dua kelompok yang besar ini, adanya di tengah-tengah yang dipanggil agnotism. Agnotism ni dia bukan tolak terus. Agnotism ni dia bukan tak terima terus, tetapi dia orang yang syak. Dia orang yang ragu-ragu, dia orang yang was-was. Kumpulan belah atas kata Tuhan ada. Tengok belah bawah, kumpulan ni kata Tuhan tak ada. Hak sebenarnya ada ke tak ada? Agnotism ni dia duduk tengah-tengah. Kalau dia bertemu dengan kumpulan hak percaya pada Allah, dan kumpulan yang percaya pada Allah ni dapat bagi pada mereka, datangkan pada mereka dalil-dalil, bukti-bukti dan hujah yang kuat, yang akal dia boleh terima, hati dia boleh terima, perasaan dia boleh terima, kuat sungguh dalil ni, kuat sungguh hujah ni, benar Allah ada, dia boleh jadi beriman. Tapi kalau dalil yang diberi kepada mereka tentang keberadaan dan kewujudan Allah tu bagi mereka tak kuat lagi hujah ni, tak kukuh lagi hujah ni. Kalau antara hujah yang kata ada dengan saya banding yang kata tak ada, lebih kuat yang kata tak ada, dia boleh jadi etis. Jadi tiga-tiga golongan ni kita tak boleh nafi, sememangnya wujud dalam lingkungan dan persekitaran kita. Tetapi kita masih lagi menghormati atas dasar personality sebagai kemanusiaan. Sebab hak kata teism tadi, orang dan manusia sama macam kita. Hak agnotism pun orang dan manusia sama macam kita. Hak tolak Tuhan pun orang dan manusia sama macam kita. Yang berbezanya soal prinsip pada akidah, prinsip pada kepercayaan tadi. Sekarang kita lihat tentang ayat 52, 53 dan 54 tadi. Kalau kamu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah, bukankah kami telah membuktikan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami? Tak cukup hak luar, tanda-tanda yang ada pada diri kamu sendiri. Ambil mudah kalau kita lihat hujung rambut sampai hujung kaki yang Allah create, yang Allah cipta pada kita. Kita ambil hak paling halus lah, kita kata hanya satu helai bulu roma. Kalau hari ini minta kita buat balik sehelai bulu roma, siapa yang mampu?
Hak paling kecil lah kita kata. Selai bulu roma, siapa yang mampu buat? Ada yang berani buat? Tak ada siapa berani buat. Walaupun selai bulu roma. Apatah lagi hak besar, jantung. Apatah lagi hak besar, buah pinggang. Apatah lagi hak besar, paru-paru. Boleh kerit, boleh buat? Tak boleh. Baik. Di sini ada satu poin yang paling penting, yang saya nak ambil antara prinsip-prinsip asas kedajalan ini ialah pemberontakan jiwa yang menolak dan menafikan kewujudan Tuhan. Hari ini ramai antara sedar dengan tak sedar, perasan dengan tak perasan, sudah banyak wujudnya golongan-golongan yang sudah meragui dan menafikan Allah tu wujud. Hari ini kita panggil ateis. Dan mungkin ada nama-nama baru tetapi memiliki ciri-ciri, memiliki persamaan dengan apa yang dibawa oleh induk paling besar ini. Sekarang kita lihat sebagai contoh. Hari ini dah ada yang mula mempertikaikan Allah itu terhasil, Tuhan itu terhasil daripada getaran. Pernah dengar kalimah macam ini? Ada yang kata Allah tu tak wujud. Allah tu wujud sebab kita percaya dan beriman pada dia. Dan kalau kita tak percaya dan tak beriman, dia jadi tak ada. Faham tak? Macam ni. Yang sebenarnya Allah tu ada sebab kita ni duk beriman pada dia. Allah tu jadi ada sebab kita tu percaya pada dia. Sebab kita yakin pada dia, kita duk tanam dalam kepala, kita duk tanam dalam otak bahawa Allah tu ada. Allah tu wujud, Allah tu ya, Allah tu betul. Dia jadi ada lah. Tapi kalau kita tukar sebaliknya, mana ada Tuhan? Mana ada Allah? Tak ada pun tak wujud, dia jadi tak ada lah. Jadi siapa yang create Tuhan tu? Kita sendiri. Bukankah bangang namanya? Kalau lagu tu nak mewujudkan, kita percaya. Nak menghilangkan, kita nafi. Semudah itu manusia diperbodohkan, semudah itu manusia dipermainkan. Tetapi mudah tak mudah, ramai yang jadi pengikut. Mudah tak mudah, ramai yang tergoda dan terpengaruh dengan idea-idea seperti ini. Baik, bila sebut etis, kebiasaannya bila kita bentangkan dalil dan hujah dari sudut ayat Al-Quran dan hadis, mereka terima atau mereka tolak. Okey, mana bukti Tuhan ada? Kita pun baca ayat Quran, juzuk sekian, surah sekian, muka surat sekian. Kita pun baca hadis. Mereka terima atau mereka tolak? Dah dia Tuhan pun tak percaya, Nabi dia nak percaya ke tak? Dah Tuhan pun dia tak percaya, ayat Quran dia nak percaya ke tak? Bacalah bertimbun-timbun ayat Quran, mereka akan jah. Bacalah seberapa banyak hadis, mereka akan tolak. Dan bagaimana kita nak berdepan dengan situasi tersebut? Baik, bila kita belajar tentang ilmu tauhid, di sana ada beberapa manhaj, ada beberapa metodologi yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama besar silam. Kalau kita sebut pasal ilmu tauhid, kita ada manhaj yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita panggil sifat 20. Ada manhaj tu. Dan juga ada manhaj yang kita panggil tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Bagi saya, kedua-dua ini adalah metod. Dua-dua ni adalah manhaj. Dua-dua ni adalah jalan. Kalau anda rasa dengan jalan ni anda mampu sampai kepada pengenalan yang hakiki tentang Allah, go on. Kalau anda rasa dengan jalan ini anda mampu mengenali pengenalan yang sebenar-benarnya tentang Allah, go on. Manhaj adalah jalan untuk sampai kepada pengenalan yang sebenar. Tetapi di sana ada beberapa bentuk
kaedah-kaedah mantik yang diterapkan oleh Asy'ari dan Maturidi. Dan kita harus mempergunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Mantik dalam bentuk tabyin, mantik dalam bentuk ta'qil, mantik dalam bentuk takrim adalah sebaik-baik jalan yang pernah diluruskan oleh kedua-dua imam tersebut. Dan hari ini sebagai contoh, bila kita nak berhadapan dengan golongan-golongan seperti ini, mereka akan menggunakan hujah mereka. Base paling besar, base paling dasar adalah pemikiran, otak, hujah-hujah saintifik, fakta-fakta sains. Mereka sudah tidak lagi berminat dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak berminat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai contoh, hari ini bila berbicara tentang kewujudan Allah, bila mereka tak percaya Allah tu wujud, bagi orang yang percaya macam kita akan memberikan persoalan. Kalau Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada, siapa yang buat kita? Siapa yang buat kita? Siapa yang cipta kita? Siapa yang create kita? Agak-agak jawapan yang dia bagi apa? Bila kita tanya macam, alam ini terjadi dengan sendirinya. Alam ni terjadi dengan sendirinya. Jadi bila alam ni terjadi dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya, otomatik segala apa yang terkandung dalam alam di antara langit dengan bumi pun jadi dengan sendiri juga. Teori kebetulan ni satu dalam sejuta boleh pakai, tapi setiap masa, setiap detik tak akan terjadi apa yang dinamakan kebetulan. Baik, kalau bumi ni terjadi dengan sendirinya, adakah kita semua makhluk-makhluk yang terkandung di antara langit dan bumi ini mempunyai natural choice? Pilihan semula jadi? Kalau tanya kepada kerbau pada awalnya, dia nak jadi kerbau ke tak? Agak-agaklah kalau kerbau boleh cakap, pasal apa hang jadi kerbau? Tak ada pilihan lain, memang awal-awal dulu jadi kerbau. Kalau boleh, kalau boleh rimau ke? Maksudnya adakah mereka ada pilihan semula jadi lebih awal nak jadi kerbau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi rimau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi binatang tu binatang ni? Dan kalau ditanyakan kepada anda sendiri, kalau jadi manusia ni pun agak-agak sebenar nak bangsa apa? Mak Saleh ke, Arab ke, Cina ke, Melayu ke? Impian masa kecil-kecil dulu bang, kalau boleh tengok pada orang lain tu, hak tu cantik, hak tu handsome, nak jadi bangsa mana? Mak Saleh lah, dah Cina lah, putih, macam-macam. Tapi ini bukan kebetulan. Dan hari ini, sampai sekarang pun mereka masih lagi menggunakan teori yang sama, iaitu teori Big Bang. Baik, kita bukan nak memperkatakan isu untuk menolak atau menerima Big Bang, untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan Big Bang. Jadi kita ambil hujah yang sama sebagai contoh. Kalaulah Big Bang benar-benar berlaku, Big Bang ini ialah satu ledakan, satu cetusan yang pernah berlaku pada satu masa yang kita sendiri pun tak tahu bila masa itu berlaku. Dan kalaulah dia benar-benar berlaku, ledakan, cetusan, letupan itulah yang sebenarnya dianggap sebagai permulaan alam semesta. Anda percaya atau tidak teori Big Bang? Kau tak pernah dengar sendiri Big Bang tu apa? Big Bang ni satu teori letupan asal tu yang mencipta, create alam semesta. Baik, kalau kita kata untuk terjadinya letupan tu perlu ada orang yang create letupan tu, orang yang create cetusan tu. Agak-agak siapa yang create letupan dan cetusan tu? Tak ada lain tak bukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi dia kata tak ada Tuhan di sini, tak ada penglibatan Tuhan, tak ada penglibatan Allah, tapi benda ni terjadi dengan sendirinya. Baik. Setiap fakta, setiap bukti saintifik, anda perlu buktikan hal ini benar-benar berlaku dan pasti. Dan bila dikatakan sebagai teori sains, anda perlu mampu untuk buktikannya balik dalam bentuk di makmal atau di lab. Kalau minta kepada mereka untuk membuktikan kembali boleh menghasilkan Big Bang kali kedua, mampu atau tidak dihasilkan di lab atau di makmal? Agak-agak mampu ke mereka nak buat Big Bang for second coming? Mampu ke tidak? No. Baik. Benda asas paling mudah. Di hadapan saya ni ada meja kosong, dan saya letakkan 4 benda, 4 perkara, 4 objek. Yang pertama saya letak seberkas bunga api. Semua orang tahu bunga api. Yang kedua saya letak pistol. Yang ketiga saya letak bom. Dan yang keempat saya letak busur. Ingat satu-satu Seberkas bunga api, pistol, bom, busur. Di belakang sikit ada sedikit ruang. Di belakang bunga api ada mancis ataupun lighter. Di belakang pistol ada beberapa biji peluru. Di belakang bom ada satu alat untuk mengalirkan arus elektrik yang bila kita tekan, bom ni akan meletup atau meletus. Dan di belakang busur ada satu anak panah. Mari seorang tuan kepada pemilik ni, Ustaz tolong jaga dan tengok barang ni benda-benda ni bahaya. Okey, saya tolong jaga, saya tengokkan. Tiba-tiba lighter ataupun mancis tadi dia bergerak sendiri. Kebetulan lighter tu bergerak, dia pun kecil sendiri. Tahu kecil? Kelantan dia kata kecil lah, menghidupkan lighter tu. Kena betul kat sumbu. Sumpang, kelepang, habis satu berkas bunga api. Mari tuan dia bunyi. Pasal apa Ustaz? Kan saya suruh tengok, suruh jaga. Pasal apa Ustaz pergi cucuk? Tak ada, saya tak cucuk, saya tak sentuh. Meja pun saya tak pegang. Kebetulan lighter tu jalan sendiri. Kebetulan lighter tu kecil sendiri. Kebetulan kena pula kat sumbu, meletuplah dia. Agak-agak kalau dia buat report polis ambil tak statement saya ni? Lighter bergerak sendiri. Lighter yang cucuk sendiri. Orang terima tak? Orang gelap. Kami tak percayalah Ustaz. Baik, ambil yang kedua. Kalau kita kata kita betul-betul tak sentuh, kita cerita kat orang peluru tu gerak sendiri, masuk dalam pistol. Zruf. Pistol zaman Haid Chapral lah, katakan tak? Zaman cowboy dulu. Dia tarik picu sendiri, dia tekan trigger sendiri, pam. Bila orang tanya, Ustaz ke buat? Tak. Kebetulan pistol ni, peluru dia masuk sendiri, dia menembak sendiri. Tak ada teori kebetulan. Lepas tu hak ni pula, ada orang tekan tu, punat dia, butang dia, saya tak tekan pun. Tiba-tiba bom meletup sendiri juga. Anak panah pun gerak sendiri, duduk di busur, tarik sendiri, panah sendiri. Siapa boleh percaya? Tak ada siapa percaya akan teori kebetulan ini. Bahkan untuk jadinya meletup bunga api, meletusnya letupan daripada muncung senapang ataupun pistol, nak meletusnya ledakan bom, nak boleh tarik anak panah keluar daripada busur, sekurang-kurangnya kita perlu ada 2 mekanisme. Apa 2 mekanisme tersebut? Yang pertama ialah ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Satu mekanisme. Ramuan tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Dan mekanisme yang paling kedua inilah yang paling penting. Orang yang akan menggerakkan mekanisme tersebut, iaitu pelaku.
Ada orang yang akan cucuk, ada orang yang akan tembak, ada yang orang tekan punat, ada orang yang tarik busur. Tak ada mekanisme kedua ni, agak-agak boleh tak berlaku? Boleh atau tidak berlaku kebetulan? Nak kata kebetulan mercung tu meletup sendiri tu tak pelik. Hak kebetulan ni mancih bergerak sendiri pi cucuh ni. Hak kebetulan kalau memang dah ada peluru dalam pistol, ada peluru dalam senapang, hak jadi pam meletup sendiri, kita tak pelik. Ni hak peluru duk luar, peluru pi gerak te masuk, tiba-tiba tembak ikut suka. Sekarang kita tengok pada mekanisme yang pertama. Ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, dan persekitaran yang sesuai. Fail saja salah satu mekanisme ni tak jadi. Ambil contoh persekitaran yang sesuai. Kalau bunga api ni dah cucuh dah? Dah cucuh ustaz. Nyala tak? Tak nyala. Dah cucuh? Meletup? Tak meletup. Pasal apa tak meletup? Mana tengok hang cucuh? Rupanya hang cucuh dalam ayat. Orang nak bagi cucuh bunga api atas darat, tempat kering, hampir terjun dalam kolam, duk cih-cih dalam ayat. Hampir terjun dalam kolam, bagi rendam, bagi basah dulu ni, duk dalam ayat, duk cucuh. Jadi ke tak bang? Jadi ke tak? Persekitaran dah tak sesuai, fail. Hak patut cucuh tempat kering atas darat, hampir cucuh dalam ayat, tak akan meletup bunga api. Okey, kali ni kali kedua ustaz, minta maaf, kita tukar. Atas darat dah kali ni. Dia pun cucuh atas darat lah. Tak meletup ni pasal apa? Tak tahulah ustaz. Kaedah dan pengendalian yang betul. Lighter habis bateri. Cih saja. Meletup ke dah bang? Sumbu ada dah. Lighter bateri tak ada. Tak meletup ustaz. Nak meletup macam mana? Tak mengeluarkan api sumber yang boleh mengalirkan sumbu tu. Kali ni lighter ada bateri ustaz. Okey. Tak meletup juga pasal apa ustaz? Tengok kaedah pengendalian macam mana? Ya Allah, betul ustaz. Rupanya sumbu ni tak bersambung dengan serbuk kat dalam. Dia terputus. Padanlah. Meletup ke tak meletup? Kalau terputus sikit pun dia tak meletup. Okey, persekitaran okey dah. Sumbu masuk dah. Lighter bateri ada bateri. Okey. Pasal apa tak meletup juga ni ustaz? Banyak kali dah kita ni. Ramuan mesti tepat. Tengok dalam tu ramuan dia. Ya Allah, inti karipat bukan serbuk peletup. Luar tu kotak mercun, dalam inti karipat ramuan tak kena. Meletup ke tak meletup? Tak akan meletup. Jadi kalau tiga mekanisme tadi pun dah fail salah satu, tak akan terjadi. Apatah lagi kalau yang sempurna, tak ada orang pelaku dia, lagilah tak jadi. Dan bagaimana untuk kita menerima teori Big Bang yang cukup besar, dengan ramuan yang paling tepat, dengan kaedah dan pengendalian yang paling betul, dan persekitaran masa dan waktu sesuai dengan ketetapan Allah, tak ada dia pelaku. Pelaku mesti ada. Dan bila anda kata ini sebagai teori, dia harus mampu dibuktikan kembali dalam makmal atau lab. Bila kita minta pembuktian kali kedua, dia kata kita memerlukan aset dan akses yang besar. Kalau kita nak buat hak kecil ni mudah. Ni aset dan akses kita nak cari mana? Sumber-sumber hak jadikan letupan tadi. Kalaulah sekecil ni pun tak akan pernah terjadi secara kebetulan, apatah lagi sesuatu yang lebih besar tak akan terjadi secara kebetulan. Jadi di sini kita guna kaedah apa? Bermain dengan isu kosmologi. Antara kaedah lain yang boleh diguna, isu botani. Tahu apa dia botani? Ilmu botani ni ilmu tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Ni meja. Kalau kita tengok kat meja ni, kita tak akan pernah menganggap bahawa meja ni terjadi dengan
Ke meja ni terjadi dengan sendiri? Siapa pengurusi surau ni, masjid ni? Meja ni jadi dengan sendiri ke? Tanya siapa pun, meja ni tak terjadi dengan diri sendiri. Kebetulan ustaz tak tahu cerita. Belakang masjid kita ni ada pokok besar, ustaz. Waktu kami duduk semayang subuh, tiba-tiba bunyi macam chainsaw punya bunyi, ustaz. Bila pergi tengok, tak ada chainsaw bunyi, tapi pokok tu sikit demi sedikit macam ada kodok tebang dah. Gedegang terbalik, ustaz. Kebetulan. Lepas tu bunyi pah, pah, pah. Orang duk cantas, duk pangkah dahan, duk pangkah rating, macam bunyi kapak, ustaz. Kebetulannya. Lepas tu apa jadi? Tinggallah batang besar tu. Bunyi pula kali kedua chainsaw tu. Duk belah pokok, ustaz. Ada yang dia belah kayu besar, ada yang dia belah kayu kecil, ada yang dia belah kayu pendek, ada yang dia belah kayu panjang, ada yang dia belah 4 segi, ada yang dia belah bulat. Kebetulan. Tiba-tiba bunyi ketong-ketang, ketong-ketang duk memaku. Lepas tu bunyi serik-serik duk skru. Tiba-tiba galik sikit, ustaz. Tinggal tunggu tu, ada dah benda ni. Siap macam ni dah, ustaz. Kebetulan sungguhlah. Sebelum start main memang tak ada meja untuk pengkuliah. Nasib ustaz pagi apa? Pagi yang berbahagia lagi mulia ni, hak terjadi kebetulan itulah kami letak ni. Tak ada orang buat pun sunat ustaz. Boleh percaya tak? Boleh percaya atau tidak, saya tanya. Tak ada siapa nak percaya. Sebab setiap zarah ataupun setiap titik atom yang paling kecil, yang kita panggil proton dan elektron, dan jauh lebih subatom yang kita panggil kuantum tu, sebenarnya kalau tanya diri mereka sendiri, siapa yang cipta dan buat kamu, berani atau tidak dia mengatakan kami mencipta diri kami sendiri. Hatta sekecil zarah, atom, subatom, tahap kuantum pun mereka dicipta, bukannya mencipta. Apatah lagi meja yang sebesar ini, pokok kayu tadi, dia memerlukan mekanisme pelaku untuk ditebang, mekanisme pelaku untuk dicantas dahan dan juga ranting, memerlukan mekanisme pelaku untuk belah kayu ni, membentuk kayu ni, paku kayu ni, skru kayu ni, bentuk kayu ni, sampai jadi meja. Apatah lagi perkara lebih besar daripada meja, nak buat kereta. Keluar besi sendiri, ustaz. Saya duduk berjalan, keluar besi sendiri, kerek-kerek, lebih kurang macam transformer lah jalan dia. Tiba-tiba jadi kereta. Siapa nak percaya? Kereta dibuat, kapal dibuat, tu dibuat, hani dibuat, semua dibuat. Ada pelaku dia. Bahkan lebih jauh sebelum kehadiran pokok sebesar ini, sebelum tunas dia masih kecil pun perlu pelbagai sumber untuk menghasilkan dan menciptakan dia. Bayangkan pokok hak kecil nak jadi besar, perlukan sumber air untuk hidup. Air pun kebetulan kan? Perlukan suhu dan persekitaran yang sesuai. Suhu dan persekitaran kebetulan ke? Perlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis kebetulan ke? Tak ada kebetulan. Ini adalah ketetapan dan ketentuan takdir daripada Allah terhadap semua makhluk-makhluk dah. Masing-masing telah direzekikan, masing-masing telah ditentukan mengikut kadar-kadar yang ditetapkan. Jadi nak nafi lagi, kalau kita mampu mencipta, cuba buat seorang lagi. Dah kalau kita berani tak? Hak bulu roma selai pun tak mampu, apatah lagi nak suruh kita buat seorang lagi macam kita. Agak-agak apa mampu tak? Saya dah 13 orang dah, saya buat macam saya. Oh, hebatnya. Tak ada. Tak mampu. Maksudnya kamu kena yakin, kamu kena percaya, kamu kena beriman bahawa kita ada Tuhan, kita ada pencipta yang mencipta segalanya. Tak payahlah nak nafi. Kita ambil ilmu lain yang dipanggil ilmu zoologi. Zoologi ilmu yang membicarakan tentang haiwan, binatang-binatang. Yang selalu ini mereka akan gunakan teori Darwin, Charles Darwin. Teori apa?
evolusi. Evolusi hak kita selalu kenal Mitsubishi Lancer je. Evo tu, ni evolusi lain. Teori evolusi ni dengan bahasa orang kampung mudah yang mengatakan asal usul manusia ni daripada apa? Daripada beruk. Kalau tanya pada anda pun anda nak mengaku tak datuk nenek keturunan moyang anda dulu adalah seekor beruk. Kita tak akan pernah mengaku kecuali depa hak mempertahankan teori evolusi ni nak mengaku. Kita tetap dengan teguh mengatakan kita adalah cucu dan cicit daripada keturunan Adam dan Hawa, manusia dan khalifah pertama yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh teori evolution, beruk ini berevolusi dari setiap zaman dan akhirnya jadi manusia yang komplit dan sempurna pada hari ini. Pernahkah kita terfikir, adakah beruk zaman dulu saja yang berniat nak berevolusi jadi manusia? Beruk zaman sekarang tak ada niat ke nak jadi orang? Beruk dulu, kalau boleh duk tengok orang ni seronoknya, rasa nak jadi, rasa nak berevolusi jadi orang. Beruk hak adalah ni tak ada tu lah. Satu persoalan ialah bila beruk jadi orang, beruk tak pupuh-pupuh. Pasal apa? Patut dah sekok jadi orang, makin hilang. Ni beruk tak hilang-hilang. Kampung ni kau tak ada dah beruk. Ada lagi tak? Ada lagi. Baik. Untuk kita bahas secara mendalam, teori evolution setinggi